yang muda, kalangan yang mau bersama dalam sistem politik, dalam perjuangan misi istiqamah. Persiapan tarbiyah ini penting. Tidak ada perubahan, tidak ada hijrah tanpa persiapan tarbiyah di bawah junjungan Nabi Muhammad SAW. Apa dia latihan? Dia tengok Mudaththir Muzammil, ayat-ayat awal Al-Quran. Qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Kita lalai, yang masih tidur, yang masih alfa, tidak sedar, diterajang, tidak ada hak keimanan yang asas, dihina, rasuah, permarajalela, kemungkaran dibiarkan kerana kita masih alfa. Sebab itu disebut dalam Muzammil Mudaththir, qum fa'anzir, bangun dari kecuaian dan kealpaan kamu, dibuai dengan propaganda, fitnah, kezaliman. Biar yang miskin pun sokong sama, yang kena tipu hari-hari pun dia taat itu juga. Dulu, sekarang, selama-lamanya bunguk semua. Saya sebutkan ini sebab saya tak heran datuk-datuk kaya, raya itu sokong. Saya tak heran. Memang dia dapat banyak kontrak pun. Wah, kalau tengok adik Padang Bongga Batu, cakap. Dia tengok cukup tidak sopan. Jerit, lorong ini belajar di mana? Ya. Tak ada langsung cara. Tolong sangatlah saya tengok lagi. Saya tak heran. Tokoh-tokoh UMNO, bahagian yang kaya raya, yang sokong UMNO, dia nak tahan periuk nasibnya, dia nak tahan kontraknya, bumi putra saham dia. Tapi yang saya bingung, macam mana rakyat kita harga minyak naik, beban sekolah anak-anak, pencen tak cukup, harga minyak ia pun lebih ketua cawangan tak Allah cukup. Sebab kita mula dengan latihan. Kumpulan dia sedarlah sikit, bacalah. Takkan dapat ilmu Islam dari TV3 di Malaysia. Tenanglah kita.